Majlis Bandaraya di Raja Kelang (MBDK) menerima sijil pengiktirafan reformasi kerana birokrasi (RKB) projek berimpak tinggi 2025 hasil kejayaan mempercepat proses kelulusan kebenaran merancang KM bagi pembangunan industri. Pengiktirafan itu diterima menerusi inisiatif Kelang Fast Track Industry yang dibangunkan Jabatan Perancang Bandar MBDK dan disampaikan pada Majlis Anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC di Pusat Convocation Antarabangsa Putrajaya PICC yang disempurnakan Ketua Setiausaha Negara. Menerusi inisiatif tersebut, tempoh kelulusan KM industri berjaya dipendekkan daripada 57 hari kepada hanya 14 hari selain memperkenalkan pendigitalan sepenuhnya sistem kerja serta menambah baik prosedur operasi standard SOP bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Menurut MBDK, pencapaian itu mencerminkan komitmen berterusan pihak berkuasa tempatan berkenaan dalam memperkasa tadbir urus yang lebih cekap, berdaya saing dan mesra pelabur. Kejayaan berkenaan turut mengukuhkan kedudukan MBDK sebagai antara PBT yang giat memacu transformasi digital dalam usaha mempertingkat mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dan komuniti perniagaan.